Seorang lelaki maut dengan kepalanya putus akibat ditetak adik iparnya. Hari-hari ni meninggal, bunuh. Hari-hari. Adik ipar bunuh abang ipar. Apa cerita? Wallahualam. Tapi bunuh. Kepala duduk tempat lain, badan duduk tempat lain. Orang Melayu hari ni punya bunuh. Dulu potong jari ya tau. Ganas-ganas dulu dia potong yang ni lah. Potong telinga sikit. Hari ni punya ganas Melayu, dia pancung kepala, badan penuh belasan tikaman, kepala duduk di lain, badan duduk di lain. Nabi kata, orang yang dibunuh itu dia akan seret orang yang bunuh dia. Ambil dia pegang kepalanya, ada hadis. Urat-urat leher masih bersambung. Tangannya memegang kepalanya. Dia heret orang yang bunuh dia. Sampai di depan Allah. Dia kata, Ya Rab, sal hadha lima qatalani. Tanya dia ni, kenapa dia bunuh aku? Rupanya ada hadis tu. Ni kepala ni tinggal sikit-sikit je. Yang lain kena potong, tinggal bersambung sikit-sikit urat tu dia pegang. Yang tu dia heret hak bunuh dia. Dia kata, ya wahai Allah, tanya ni, pasal apa dia bunuh aku? Mahsyar nanti. Jawab depan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu mahsyar. Itu cerita mahsyar.